Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh kepada semua pelayar-pelayar yang sedang mengikuti siaran langsung ini, yang sedang bersiaran di TV Gapena, dan hari ini kita masih lagi berada di Pesta Buku Antarabangsa Kuala Lumpur 2025. Hari ini begitu meriah sekali, lebih ramai orang, dan kita mengharapkan lebih ramai pengunjung yang dapat bersama-sama dengan kita untuk mengunjungi reduai rumah Gapena ini di Pusat Dagangan Dunia Kuala Lumpur. Jadi hari ini saya, Azri Arifin, telah diberikan amanah untuk mengemudi satu lagi sesi di dalam studio Bayan ini untuk kita sama-sama berwacana dan mungkin belajar sedikit sebanyak tentang satu lagi topik berkaitan dengan sastra dan budaya kita. Bagaimanapun, sebelum memulakan, saya ada pantun dahulu untuk dilontarkan kepada kita semua. Yang minta daun diberi daun, dalam daun ada bidara. Minta pantun diberi pantun, dalam pantun ada bicara. Satu persatu sirih disusun, teruna dan dara duduk di laman. Di pesta buku kita berhimpun, wacana budaya di studio Bayan. Baiklah, kenapa saya berpantun adalah kerana pada hari ini kita akan berbicara mengenai warisan tradisi lisan kita yang amat kita banggakan, iaitu pantun dengan tajuknya Gaya yang Diupayakan, bersama dengan tetamu dan juga tokoh yang bersama dengan kita, iaitu Tuan Munshi Muhammad Musib, yang sudah bersedia untuk berkongsi pelbagai ilmu yang telah pun kita rangka bersama. Sedikit pengenalan berkaitan dengan Tuan Munshi Muhammad Musib ini. Beliau adalah anak jati Melaka, katanya baru sampai dari Melaka tadi ya. Seorang penulis, pemberita sambilan, editor, guru, pensyarah, jurulatih guru, dan juga munshi Dewan Bahasa dan Pustaka. Beliau telah mengarang begitu banyak buku kerja, buku teks dan juga panduan penulisan, termasuklah telah menyunting lebih daripada 100 judul buku merangkumi anekdot, cerpen dan juga sajak. Dari segi kegiatan dalam arena penulisan dan sastra, beliau kini merupakan setiausaha kepada Penama dan juga ahli jawatan kuasa untuk Persatuan Editor Malaysia. Dan ada sedikit tambahan, beliau mengatakan moto beliau adalah membaca demi ilmu, menulis tanpa jemu. Jadi tanpa melengahkan masa, saya ingin memperkenalkan, mungkin kita boleh tampilkan Tuan Munshi Muhammad Musib ke dalam layar. Ini dia wajahnya yang begitu tampan sekali. Apa khabar? Alhamdulillah. Alhamdulillah. Yeah. Baru sampai dari Melaka tadi? Ya, dalam sejam yang lepas. Okey, baik. Jadi kita ada waktu lagi kerana Pesta Buku akan berlangsung sehingga hari Ahad ini. Ya. Ada beberapa hari lagi. Jadi kita terus saja ke agenda perbincangan kita, iaitu pantun gaya yang diupayakan. Dan ini tajuk sendiri diberikan sendiri oleh Tuan Munshi. Jadi boleh tak diterangkan tentang apakah maksud gaya yang diupayakan ini? Okey. Terima kasih kepada Tuan Moderator kita pada petang ini, Saudara Azri Arifin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Para pembaca yang mengikuti siaran pada petang ini, saya pun nak mulakan dengan serangkap pantun. Silakan. Selama raya tikar disisip, baru kini bonda bercuti. Nama saya Muhammad Musib, baru ke sini memberi bakti. Wah, ya. Serangkap tak cukup ni, Saudara Azri. Tambah lagi. Berseri kota
kaya warisan kota maju indah bercahaya. Mari kita belajar berterusan, jika berilmu hidup berjaya. Ya. Baik, hadirin hadirat di dalam reruai kenanga Gapena ini, dan juga di luar sana, dari rumah, dari mana-mana lokasi di sekitar pusat dagangan dunia ini ataupun di rumah lah. Saya sengaja memilih tajuk pantun gaya yang diupayakan dengan membawa pengertian ataupun cuba membawa pengertian bahawa khususnya seorang editor, seorang penyunting, seorang penggiat buku mempunyai kesempatan, mempunyai peluang, keupayaan untuk mengupayakan sebuah penerbitan yang baiklah, secara relatifnya baik. Jadi apa yang maksudnya upaya itu? Maksudnya kita mengupayakan kerja penyuntingan pantun yang terbaiklah, yang cemerlang. Untuk sampai ke tahap cemerlang itu, cemerlang tu nilainya subjektif, kan? Yang terbaik itu subjektif. Tetapi seorang editor yang berpengalaman, berpengetahuan, rajin membuat penelitian di sana sini dan menghargai sumber-sumber pantun yang telah disepakati oleh para sarjana kita yang dahulu, sejak dari pantun diperkenalkan, ditemukan dalam dunia keilmuan, sehinggalah sarjana-sarjana kita di pelbagai pelosok, di pelbagai IPT, kita bersetuju. Tetapi sebagai editor kita ada peranannya ketika menyunting, kita mengupayakan sebuah pantun yang lebih baik. Contoh, maksud lebih baik itu pantun yang menepati binaan rimanya, pembayangnya, maksudnya. Jadi saya cuba membawa satu gagasan baharu, kalau boleh dikatakan baharulah saudara Azri, kebiasaan pantun orang melihat rima hujungnya AB. Betul. Bunyi. Sebab pantun ini penekanannya ialah bunyi, untuk menimbulkan keindahan tu bunyi, lepas itu makna keseluruhannya, message yang cuba dibawakan oleh pantun. Jadi sejak dahulu lagi kita tahu bahawa bunyi AB itu sebagai simbol menunjukkan baris 1 dan baris 3 bunyinya sama, baris 2 dan baris 4 bunyinya sama bagi pantun 4 kerat. Kemudian apabila negara kita ataupun kita berkenalan, kita mula masuk ke era pesta pantun yang diperkenalkan di sekolah-sekolah pada tahun 89, kita mula meningkatkan lagi pengetahuan kita. Kita kata rima tengah juga perlu AB. Sebab mungkin kerana tujuan nak bertanding supaya pantun tu lebih menyerlah lagi, AB rima di tengah. Kemudian jadi ilmu ni tak berhenti, kan? Kemudian ada gagasan lagi supaya rima awal pun AB. Saya masih ingat lagi dalam pembacaan saya, budayawan negara Puan Azza Aziz pernah menimbulkan konsep ini. Rima awal pun perlu AB, bunyi yang lebih menyerlah. Dan saya cuba ketengahkan sewaktu menyunting, saya menjadikan awal, tengah dan akhir itu AB. Orang kata tak boleh. Boleh. Tapi bukan satu kesalahan kalau rima itu tidak ada. Di mana ada kemungkinan itu kita timbulkan. Saya ada beberapa contoh. Nanti saya tunjuk. Nanti dalam kesempatan yang singkat ini, saya cuba tunjukkan. Setakat itu penjelasan saya untuk pusingan awal ni, Cik Azri. Baik, agak menarik apa yang cuba dilontarkan oleh Tuan Munshi itu tadi. Kerana apabila kita bercakap mengenai pantun sebagai sebuah warisan Melayu dan juga tradisi lisan, kita jarang memperkatakan aspek pantun dari aspek suntingan. Selalunya sama ada dari segi aspek persembahan ataupun penulisan. Tapi suntingan adalah satu dimensi lain yang kadang-kadang kita perlu beri perhatian, kerana ia memberikan satu
penambahbaikan kepada pantun itu sendiri. Jadi saya ingin bertanya kepada Tuan Munshi, kerana seperti yang saya katakan, pantun ini bermulanya sebagai tradisi lisan, dan kemudian apabila dalam zaman moden ini kita membukukannya di dalam bentuk tulisan. Jadi apakah mungkin pengalaman-pengalaman Tuan Munshi menyunting pantun yang boleh dikongsikan kepada kita semua pada hari ini? Ya. Okey, menarik soalan tu. Soalan itu mengingatkan saya pada tugas saya lah pada kerja buat seorang editor pantun dan juga yang lain-lain lah, anekdot, cerpen. Tapi petang ini kita bercakap tentang pantun. Jadi dalam budaya kita, budaya Melayu, sudah banyak pantun yang indah, pantun yang unggul, pantun yang memang sudah diterima oleh masyarakat. Pantun, saya beri 2 contoh lah, pantun yang memang melekat dalam hati saya. Pantun tu indah, walau apa pun bentuknya kita terima sebagai bentuk pantun yang unggul, yang tiada cacat cela. Pantun yang sudah berakar umbi dalam masyarakat. Contoh, halia ini tanam tanaman, ke barat juga akan condongnya. Dunia ini pinjam-pinjaman, akhirat juga akan akhirnya. Pantun nilainya memang menarik, menasihati, mengingatkan, tazkirah kepada kita. Satu lagi, pantun, kalau mencari tempat mandi, pertama teluk, kedua pantai. Kalau mencari tempat menjadi, pertama elok, kedua pandai. Hebat orang tua kita, orang tua-tua, orang lama kita mencipta pantun. Itu pantun lama. Kemudian dalam proses nak meneruskan gaya berpantun yang baik, misalnya dalam sebuah buku yang saya bawa tapi tak sempat nak tunjukkanlah, buku Menganyam Hikmah, ada sebuah pantun. Saya cuba mempersembahkan pantun dengan meletakkan rima tadi, AB di awal, di tengah, di akhir, kemudian pembayangnya tentang alam dan maksudnya tentang nilai murni. Cuba kita teliti, Laut berombak di Selat Melaka, kapal pedagang cekap terurus. Bertaut wabak, pantun direka, fasal di karang, nikmatnya virus. Ini pantun musim COVID, pandemik, pandemik dahulu. Kemudian satu lagi pantun, kalau ada sumur di ladang, ini juga sudah ada dalam budaya kita, Bahkan saya menjadikan tajuk pantun itu, baris-baris pantun itu sebagai judul buku. Kalau ada sumur di ladang, itu kita sambung sendirilah. Siapa yang pasti tahu kan? Boleh saya menumpang mandi. Buku kedua. Begitu. Kalau ada umur yang panjang, boleh kita berjumpa lagi. Ini seperti satu siri, satu siri. Kisahnya kisah menghargai persahabatan. Kemudian pantun, saya cuba menjadikan pantun ini pantun kenang-kenangan apabila saya orang kata pantun ni pantun baharu, tapi lama-kelamaan kita tua. Ada kenangan-kenangan, ada nostalgia untuk pantun tersebut. Orang muda akan melihat ini sebagai pantun klasik nanti satu hari besok. Bukan duku sebarang duku, duku manis dusun di lembah. Bukan buku sebarang buku, buku ditulis, ilmu dicambah. Jadi pantun-pantun itu kalau diungkapkan, kita jaga diksinya, rimanya, maka timbul keindahan. Sebab yang menilai indah itu ialah panca indera telinga kita, kemudian diproses dalam otak, lalu kita meluahkan, melafazkan. Setakat itu menjawab soalan kedua tadi. Ya, saya sangat tertarik dengan pengalaman Tuan Munshi sebagai seorang editor, kerana saya sendiri merupakan seorang pengumpul buku-buku pantun, dan saya melihat bahawa buku-buku pantun ini sebetulnya, walaupun pantun sebagai sebuah puisi tradisional, dia boleh berdiri dengan sendiri, tetapi cara dipersembahkan itu boleh dikreatifkan. Seperti mana mungkin
telah tunjukkan dalam buku-buku pantun yang telah pun diedit oleh Tuan Munshi. Jadi ada ketikanya saya melihat buku-buku pantun ini ia tidak cara editing ni, cara persembahannya adalah sekadar dihimpunkan senarai saja. Bermaksud tidak dibahagikan ikut tema, tidak dibahagikan ikut ikut kesinambungan, dan dicetak begitu saja. Jadi apakah pandangan Tuan Munshi berkaitan dengan cara pantun dipersembahkan dalam buku? Adakah ia harus dibahagikan ikut tema-tema ataupun bab-bab, atau ada ulasan-ulasannya? Apakah cara yang terbaik untuk kita mempersembahkan pantun di dalam bentuk buku? Ya. Okey. Terima kasih pada Cik Azri. Bercakap tentang penerbitan pantun, saya suka mengambil contoh buku ini. Buku ini kami anggap sudah kalau tidak dianggap amat sempurna, tapi secara perbandingannya sempurnalah. Buku ni konsepnya, contohnya ya, tema induknya ialah pantun warisan merentas zaman. Maknanya pantun dalam buku-buku ini ada 1084 rangkap pantun. Banyak ya. Kami kumpulkan lebih kurang ada 20 lebih lah. Kami panggil menti, peserta. Kemudian ada 5 orang mentor, pembimbing, dan mereka mengarang pantun, pantun budi, pantun kasih sayang, pantun nasihat, dan pantun agama. Jadi mentor tadi membimbing kumpulan menti masing-masing mengarang pantun itu. Kemudian kami ada sesi dalam talian, buat pembentangan, buat teguran. Jadi hasil daripada penyuntingan, hasil daripada pembentangan itu murnilah pantun. Maka saya bersetujulah tadi bahawa buku pantun tu jangan seolah-olah dilontarkan pantun dalam sebuah buku. Yang lebih baik ada tema. Ada tema ya. Ada tema yang utama. Misalnya pantun warisan tema utamanya, kemudian ada tema kecil ataupun sub tema. Tema pantun kasih, pantun budi, pantun nasihat, pantun agama. Sehubungkan dengan itu, yang sedang dibangunkan sekarang ini, saya dan rakan-rakan dalam satuan membangunkan pantun warisan Melaka. Pantun warisan Melaka. Pantun warisan Melaka. Pantun warisan Melaka itu tema besarnya. Tema kecilnya kami bahagikan pantun kepahlawanan dan keperdagangan maritim. Kemudian pantun pendidikan, pantun pelancongan, negeri Melaka kan. Kemudian pantun dua tiga tajuk lagi lah. Dan kami berjaya memecahkan rekod jumlah pantun dalam buku ini menjadi 1705 rangkap pantun. Jadi peranan editor ni biasanya seorang suri teladan, seorang pemikir. Dia bergabunglah bidang tugasnya, mesti menggerakkan buku pantun supaya pantun itu akan menjadi rujukan pembaca akan datang. Jadi sesuai sangatlah. Bahkan buku kecil ini pun kami bangunkan pantun firman, pantun-pantun keagamaan yang berkaitan dengan hadis Nabi, ayat Quran menyeru ke arah kebaikan. Oh, comel je ya buku ni. Buku ni saja comel. boleh dibawa ke mana-mana. Betul. Yeah. Boleh dimasukkan dalam saku. boleh Banyak lagi lah dibaca. sebenarnya cerita tentang buku pantun ni. Yeah. Pokoknya buku pantun mesti bukan sekadar pantun, tapi mesti ada tema, mesti ada tajuk, mesti ada kisah. Ada konsep juga? Ada konsep. Yeah. Ada konsep yang jelas. Macam Dewan Bahasa menerbitkan Kundi Merah Saga. Semua orang tahu kan buku tu? Tebal. Itu pantun lisan, koleksi pantun lisan daripada narasumber seluruh negara. Orang yang tak tahu dia kata kenapa pantun tu begitu begini kan? Sebenarnya itu pantun lisan yang dipetik, diambil daripada responden orang lama. Jadi saya kira menjawablah tadi ya. Ya, memang apabila kita cakap tentang buku pantun ini,
agak menarik untuk dilihat bagaimana cara ia dipersembahkan. Dan saiznya juga berbeza-beza. Ya. Ada yang saiz yang berkulit tebal seperti ini, ada yang comel seperti buku pantun Firman tadi, dan saya di rumah juga ada beberapa himpunan buku pantun yang bermacam-macam saiz. Ya. Bergantung kepada kreativiti dan juga konsep yang ingin ditampilkan. Jadi itu adalah apabila kita bercakap tentang pantun dalam lapangan penerbitan buku, ya, dan itu adalah satu bentuk pantun dalam bentuk tulisan yang saya kira dari segi untuk kita terbit dan juga supaya ia lebih dapat sepanjang zaman untuk dipelihara. Bagaimanapun kalau kita kembali kepada bentuk yang asli iaitu tradisi lisan, ya, kita tahu bahawa pantun itu sendiri, kalau dahulu kita berbalas pantun di rumah dalam acara-acara mungkin majlis perkahwinan dan sebagainya, di situ pantun telah berkembang dan kemudian telah dibawa ke lapangan seni persembahan, iaitu dalam bidang muzik dan juga nyanyian. Di Melaka pastinya tak asing lagi dengan Dondang Sayang, dan saya rasa di Kelantan, di K Barat pun ada unsur-unsur pantun juga, dan di Brunei juga saya rasa ada unsur pantun. Saya lupa nama, tapi ada jugalah. Tetapi mungkin boleh komen berkaitan dengan proses pantun ini dipersembahkan dalam bentuk nyanyian. Tuan Munshi. Baik, terima kasih. Saya perasan, saya sudah lama perasan bahawa pantun ini wujud dalam lagu. Dalam lagu. Lagu pula banyak jenis, ya. Kalau di Melaka tu orang kata Dondang Sayang. Kemudian ada lagu Melayu asli, dan salah seorang yang sangat dikenali umum, yang terkenal SM Salim. Almarhum ataupun Allahyarham SM Salim lah. Dalam hati kita sedekahkan Fatihah kepada SM Salim. Jadi saya suka juga kan, satu konsep yang perlu kita terima, saya sukalah berkongsi pesanan atau nasihat ni, pantun dalam lagu kita terima seadanya. Walaupun rimanya sama, biarkan, sebab itu dah jadi khazanah. Harta inteleknya sudah terbina, tak boleh nak ubah. Kita terima seadanya, macam juga kita ni insan lahir, kita terima seadanya kita. Begitu. Jadi pantun dalam lagu ni saya sempatlah menggarap beberapa contoh, mengingat semula beberapa contoh. Okey, kita nak dengar ni. Okay. Cubalah, bukanlah bertaraf artis kan, tetapi kalau saya seorang-seorang memang menjadi pun, terutama kalau memandu seorang dalam jarak yang jauh, wah, saya rasa saya lah SM Salim. Okey. Kalau menebang si pohon jati, papan di Jawa, dibelah-belah. Kalaulah hidup tidak berbudi, umpama pokok tidak berbuah. Berikan tepukan. Cantik pantunnya. Kalau kita semak rimanya, barisnya, baris pembayang, baris masuk, cantik. Lepas itu satu unsurnya ialah unsur perulangan. Dalam lagu kita terima ulang-ulang. Macam juga Dondang Sayang ada ulang-ulang. Itu SM Salim. Saya cukup suka lagu Pantun Budi ini. Pantun Budi. Namanya pun Pantun Budi. Pantun Budi. Izinkan saya sambung? Boleh. Ada waktu lagi. Ni satu lagi, lagu ni pun saya suka. Sejak zaman muda dan zaman yang tak berapa muda lagi sekarang. Lagu Jali-Jali. Kalau daripada Google, Jali-Jali ni lagu asal Betawi. Betawi ni Indonesia, Jakarta. Tapi telah dipopularkan oleh Allahyarham Sudirman. Ini dia si Jali-Jali, lagunya enak merdu sekali, dapat sedikit
tidak peduli sayang, asalkan Tuhan senang di hati. Sambung sedikit. Okey. Paling enak si mangga udang, pohonnya tinggi, buahnya jarang. Palinglah enak si orang bujang sayang, kemana pergi, tiada yang larang. Itu dia. Itu dia. Lagu ni tazkirah lah, tazkirah kepada diri. Okey. Satu lagi, masa saya remaja, masa saya zaman sekolah dahulu, lagu Empat Darah. Empat Darah ni kalau sekolah buat pesta atau di kampung ke buat pesta, memang lagu ini sangat gemar diputarkan. Nyanyian S. Razia daripada Orkes Gambus Penambang. Empat darah duduk di tepi sungai, duduk menjerat si ketamlah batu, manis rupawan elok perangai, sukar dipilih yang manalah satu. Cukuplah tu. Okey, kalau nak nanti kena datang ke Pesta Buku Antarabangsa, Tuan Munshi masih ada kat sini sepanjang hari? Yes, sepanjang hari. Kali datang di Reruai Rumah Gapena. Jadi sangat menarik sebab kebanyakan generasi muda mengenali pantun juga melalui lagu. Saya kenal pantun melalui lagu Cindai. Lagu Cindai pun seperti yang Tuan katakan mempunyai rima yang sama pada setiap perkataan tengah dan juga kataan pertama dan ketiga. Jadi itu adalah satu lagi wahana untuk kita untuk kita menghilangkan dan juga memartabatkan seni pantun di dalam seni persembahan. Baik, masa mencemburui kita, mungkin secara ringkasnya Tuan Munshi, mungkin secara ringkas boleh memberikan kata-kata terakhir sebelum kita mengakhiri tirai acara wacana pada petang ini. Okey, hadirin hadirat sekalian yang saya hargai, sebagai kesimpulannya sukalah saya berpesan, suka saya menyampaikan nasihat untuk kita kongsi bersama. Kita terima pantun sedia ada, pantun itu sudah cukup indah, cuma peluang untuk kita meningkatkan keindahan itulah peranan editor. Sekarang era era suara terbit sangat berkembang, banyak penerbit baharu dan lama membangunkan buku, tapi yang memberi tumpuan kepada buku pantun ni tak banyak. Orang lama yang suka meningkatkan mutu pantun tak banyak. Ada yang sudah pergi, ada yang orang baru, dan pantun tu kita jangan lontarkan terus, mesti disunting baru terbit, ikut tema, kan? Kemudian keindahan itu subjektif, tiada batas lagi binaan pantun terjaga. Cuma janganlah dengan sengaja menghasilkan pantun yang rimanya sama, di ujung itu. Dengan hujah konon-konon ada juga rima pantun lama yang sama, seperti dalam lagu Seri Mersing dan banyak lagu lain, kan? Dalam lagu tadi kita dah bersetuju, lagu tu kita terima seadanya, tapi pantun baharu kena ikut betul-betul formatnya. Kemudian yang terakhir, serangkap pantun, pantun lama yang masih kata orang malar segar. Kalau ada jarum yang patah, jangan disimpan di dalam peti. Kalau ada silap dan salah, jangan disimpan di dalam hati. Dengan kata-kata itu saya sukalah menyeru berkongsi. Kalau ada persatuan penulis sekolah ingin memberikan ruang dan peluang untuk kita berbicara lebih lanjut, saya sedia hadir. Sebab perkara ini tak banyak yang orang suka sentuh. Pantun ni sebaiknya kita kembangkan lagi, sebaik-baiknya kita kembangkan lagi untuk kelangsungan budaya kita yang indah. Yang indah seperti dalam lagu Seri Mersing,
Saya tak sempat nyanyi sebab masa tak mengizinkan, banyak sangat orang cemburu. Pantai Mersing, Kuala Lah Johor, pantainya bersih, sangatlah masyhur. Punlah doa kita bersyukur, negaralah kita hai aman dan makmur. Alah, kalau dia nyanyi memang cantik dendangan tu kan. Tapi demi menghargai masa sangat cukup untuk kita, maka saya ucapkan wabillahi taufik wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baiklah, terima kasih banyak diucapkan kepada Tuan Munshi Muhammad Musib. Sungguh cantik bunga melati, harumnya bau tatkala berlalu. Sungguh pendek masa yang diberi, semoga bertemu di lain waktu. Sekian sahaja dahulu, saya Azri Arifin bersama dengan Tuan Munshi Muhammad Musib. Kita bertemu lagi di Studio Bayan TV Gapena di Pesta Buku Antarabangsa Kuala Lumpur 2025.